Kalau korang tengah cari wall filler, stop dulu. Bukan semua wall putih filler tu sama. Hari ni saya nak share dan compare dengan korang apa beza ordinary wall putih filler dengan extra seal snow filler. Alright, jom kita tengok sini. Yang pertama, ini adalah ordinary wall putih filler. Murah, senang nak dapat, dekat banyak tempat dia ada jual. Tapi yang tak bestnya, nombor satu, bila korang apply dekat lubang, kadang-kadang dia punya tekstur tu boleh jadi melengkung, berlekuk balik bila dah kering. Bila buat dekat permukaan yang agak besar sikit, korang nak kena sanding pula. Itu menjadikan kita kena patch benda tu berulang-ulang kali, banyak pula makan masa. Berbanding dengan yang ini pula, extra seal snow filler ni. Tekstur dia memang light, memang ringan. Tak mudah nak crack, tak mudah nak pecah. Kalau korang apply dekat satu lubang, dia boleh tutup lubang tu, dah kering pun dia tak berlekuk, dia tak tenggelam. Level dia sama je. Jadi kita jimat masa, sekali buat dah boleh settle terus dah. So guys, kalau korang ada plan nak touch up dinding, ceiling, cornice rumah, pakai extra seal snow filler ni worth every cent. Jangan sebab nak jimat RM5, korang kompromi dengan hasil yang korang nak buat nanti. Korang pilih sendiri. Nak play safe ataupun nak play smart. Tadi tak tahu, sekarang dah tahu. Terima kasih. Roger.